Assalamualaikum, selamat petang. Baru ada masa nak buat video. Aku sekarang berada di Rimbayu, side belakang ni. Hari tu mesin kuning ni aku bawa kaki panjang dua, tapi aku susun kiri kanan sebab dia tak sesuai untuk tindan 2 tingkat. Kali ni aku isi J-in bersama dengan Abang Nazri ya. Dia bawa body J-in 700. Aku bawa kaki panjang. Kaki panjang ni lebih kurang 45 kaki lah. Lebih kurang 45. Nak pergi hantar Elmina Data Center. Okay. Site tu pintu masuk dia berbukit. Jadi bila berbukit, bukit tinggi juga. Jadi Abang Nazri pun suggest aku untuk isi macam ni lah. Yang atas ni berat ke depan. Maknanya banyak tekan tayar ni. Tayar gearbox, tayar tengah. Okay. Macam yang Abang Nazri punya tu memang banyak tekan dekat ekor. Tayar gearbox dia kurang tekan. Dia agak risau juga besok nak naik macam mana kan. Tapi memang bertarik lah, bertolak tarik lah. Aku pun besok ingat bertolak tarik jugalah sebab lori horsepower kecil 360. Tapi walaupun enjin kecil, dia menang dekat sini heart reduction ataupun orang panggil gearbox China. Menang dia dekat sini lah. Aku tadi, ini barang aku tak nak cakap berapa tan. Yang tahu, yang tak tahu sudah. Aku malah cerita berapa tan. Cumanya aku bawa gear 1 tadi, langsung tak tekan minyak. Lepas kelas, jalan. Kalau gear C lagi lah. Tapi gear 1 tu tak perlu tekan minyak. Lepas kelas memang tak mati enjin. Dia menang dekat tang sini. Ratio dia memang besar lah. Ratio dia 4.42. Ratio dia besar. Jadi tengok tu. Ini Abang Nazri sendiri susun kayu 3 layer sebab nak bagi lepas pada penutup tempat letak barang gooseneck ni dengan besi ni. Jadi aku ikat 3 rantai. Semua tarik ke depan lah. Semua tarik ke depan. Sebab apa? Bukit tu memang pacak naik. Jadi bila bukit pacak naik, kita risau barang ni terke belakang. Jadi bila 2 point, semua tarik ke depan, insyaAllah lah. Cuma kena jaga-jaga brake lah. Tak boleh brake mengejut lah. Itu je lah. Lagi satu aku tambah satu lagi rantai dekat tengah ni, ikat belah kanan. For extra safety ya. For extra safety. Tapi aku tarik kanan lah. Sebab tilok aku yang kecil ni punya, yang ni kecil punya ni, tilok 3 tan 4 tan. Aku ada 6, tapi satu rosak. Aku beli yang baru, tilok yang 6 tan setengah. Jadinya tak sesuai untuk pakai dengan rantai kecil ni. Kalau rantai 3 tan setengah ni agak sesuai lah. Okay. Yang ni aku tak lapik. Tak lapik pula. Aku lapik pakai plywood je. Sebab nak tindan atas macam ni. Tapi kalau nak lagi syok ni, tak perlu lapik pun sebenarnya. Kalau aku boleh je isi kiri kanan, tapi bukit tu confirm tak boleh naik lah. Tayar tengah ni akan spin. Jadi untuk extra cengkaman, aku letak kat atas ni. Bagi extra cengkaman. Dia kalau nak lagi best lah, pintu ni tutup, baru kayu dia tak jadi melendut macam ni. Mula-mula Abang Nazri letak sini kayu, tapi tak sesuai. Jadi letak tengah-tengah ni. Aku pun tak, aku banyak duduk kat belakang tadi. Aku bagi center, aku tak duduk depan kan. Jadi aku tak tahu apa kat depan ni. Cuma Abang Nazri je tahu. Bagi duduk kat depan. Tak ada apa dah nak tunjuk. Ini rasanya malam-malam lah baru jalan. Sebabnya sana tak tahu, tak pasti lagi. Malam ke, selepas sahur ke, sebelum sahur ke. Sebabnya
sebelum tempat site tu rasanya tak ada parking kot. Ini gooseneck ni aku lapik skeping besi plate kiri kanan. Skeping besi plate. Sebabnya yalah dia, aku akan lapik besi plate ni bila barang tu 30 tan lah, 30 tan ke atas. Tapi tengok site juga. Kalau site tu jenis berbukit, aku risau sangkut perut. Sebab tadi aku tak lapik. Jalan depan sana dia ada bonggol tau. Dulu bonggol kecil, sekarang dia buat besar. Aku jalan kosong pun dah sangkut tengah-tengah ni, belakang ni. Tapi sangkut boleh tarik lah sebab dia kosong kan. Jadi tak ada apa dah aku nak tunjuk. Itu sajalah. Mari kita tengok cara Abang Razi ikat pula. Aku pun dah lama sebenarnya aku nak join job macam ni, sebab aku nak tengok cara orang isi body jet in. Ini dia ikat semua, tarik ke depan. Ini satu point. Belah kiri, belah kanan pun sama dia buat. Tarik tilok kiri kanan tapi tarik ke depan lah. Okay. Nampak besar tapi tak berat pun. Nampak je besar, tak berat pun. Ini lagi satu. Pantai sama juga, ditarik dekat point sana, tarik ke depan. Belah sana pun sama, tarik ke depan. Okay. Yang ni pun satu lagi. Jadi 3 rantai, tarik ke depan. Macam tu. InsyaAllah lah, tak ada apa-apa lah. Sekarang ni nak menunggu untuk buka puasa. Aku pun ingat nak order Grab lah untuk buka puasa. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.